Assalamualaikum dan selamat malam. Saya ucapkan kepada seluruh peminat sukan bola sepak, khususnya di negeri Selangor. Anda kini sedang menyaksikan perarakan masuk bagi perlawanan peringkat kumpulan A di antara pasukan PSM Elmina FC menentang pasukan OSV UK Perdana di arena MBSJ. Tabik hormat untuk para pemain dari kedua-dua pasukan yang akan beraksi pada perlawanan malam ini. Di sebelah kiri skrin anda pasukan PSM FC Elmina dengan jersey serba putih mereka, manakala pasukan OSV di sebelah kanan dengan jersey serba kuning biru akan melayani kunjungan pendatang baru bagi kempen Selangor Champions League musim 2025. Bagi memulakan sepak mula di separuh masa yang pertama. Dan itu adalah whistle yang dibunyikan oleh pengadil bagi memulakan aksi perlawanan terakhir untuk peringkat kumpulan A bagi kempen Selangor Champions League musim 2025. Minggu yang kedua di antara kedua-dua pasukan ini. Baik kawalan yang ditunjukkan oleh pemain berjersey nombor 16 daripada pasukan PSM, Nazirul Azib. Masih lagi dalam permainan. Baik, hantaran ini cantik. Hantaran daripada Alif Izzuan berjaya disudahkan oleh pemain muda daripada pasukan OSV ini, Muhammad Khalif, yang bijak menyempurnakan hantaran daripada Alif Izzuan dari sebelah kiri kawasan permainan pasukan PSM. Kita lihat bagaimana satu kawalan bola yang cukup baik dari Alif Izzuan melakukan satu hantaran yang cukup baik, disusuli pula dengan satu sentuhan yang cukup tenang dilakukan, dan seterusnya meletakkan pasukan OSV berada di hadapan di minit-minit awal permainan. Khalif menunjukkan aksi yang menarik untuk perlawanan pada malam ini. Bagaimana hantaran daripada Brandon? Kekeliruan yang melanda penjaga gol. Lantunan daripada hantaran yang dilakukan oleh Brandon Tama dari sebelah kiri kawasan permainan pasukan PSM. Lihat bagaimana. Lihat sekali lagi bagaimana satu hantaran yang cuba dilakukan. Lantunan bola itu mujur sempat untuk disentuh. Di sebelah kanan menerusi penjaring gol mereka. Tidak lepas. Baik, hantaran jauh ini ke sebelah kanan. Cuba membebaskan pemain jersey nombor 17 Arif Abdillah. Kesilapan daripada Aidil. Lihat bagaimana. Bahaya tindakan daripada penjaga gol OSV. Kita lihat bagaimana satu kesilapan yang hampir memakan diri untuk penjaga gol ini, namun mujur sepakan yang sedikit lemah yang dilakukan. Sekiranya bola itu tinggi sedikit saja, pastinya akan membuahkan jaringan penyamaan pada malam ini. Sekali lagi dilihat OSV pantas untuk menutup ruang tengah apabila pasukan mereka dapat serangan dari PSM. Berjaya ditanduk oleh Azrul. Lingga Suaran untuk seorang lagi rakan. Gelecekan mengatasi dua orang pemain. Satu percubaan dilakukan. Lihat bagaimana rembatan susulan cantik dari sebelah kiri menerusi Aris Rahman, saya kira, ataupun tendangan itu berjaya dilakukan oleh pemain jersey nombor 31 Danish Alif, pemain pertahanan kiri. Lihat bagaimana satu sepakan percubaan yang tidaklah terlalu laju sebenarnya, tetapi cukup ramuannya untuk menghasilkan jaringan pertama untuk PSM, sekaligus jaringan pertama mereka untuk debut pertama mereka dalam saingan Selangor Champions League 2025 kali ini, Luqman. Peluang sekarang ini untuk pasukan OSV tidak mengena sepakan itu. Arif Abdillah hantar ke sebelah kanan untuk Zafrul Khairin yang baru dimasukkan. Pecutan terus dilakukan masuk ke dalam kawasan kotak penalti. Satu percubaan yang dilakukan oleh Zafrul, sayang sekali tidak masuk ke dalam pintu gol pasukan OSV. Ya, satu hantaran yang baik dilakukan, namun Zafrul dilihat keseorangan di situ, tiada bantuan daripada rakan-rakan, namun akhirnya
Tindakan beliau terus membawa bola sehingga ke atas. Berjaya juga menghasilkan percubaan. Sekali lagi Zafrul Khairi dengan percubaan yang terkena palang. Terjatuh pula Alif Aikal. Zafrul sekali lagi bijak beliau melepasi ataupun memperdaya pemain pertahanan dengan satu sepakan kaki kiri sebentar tadi hampir sahaja membuahkan jaringan yang kedua mujur tiang ataupun palang menjadi penyelamat untuk OSV. Masuk ke tengah. Hadangan yang tidak menjadi. Masih lagi dalam kawalan pemain ini. Peluang untuk Zafrul. Cantik untuk jaringan buat pasukan PSM Elmina. Sudah saya katakan kemasukan pemain ini akan mengundang 1001 masalah untuk pasukan OSV. Dan akhirnya di minit ke-76 ini kesabaran demi kesabaran berjaya diterjemahkan ke dalam bentuk jaringan oleh penyerang yang baru dimasukkan di separuh masa yang kedua, Zafrul Khairi. Ya, itu dia satu gerakan yang cukup baik dimulakan oleh pemain ini. Satu lorongan yang begitu cantik. Dan akhirnya Zafrul dengan ketenangan dan ketejaman yang dimiliki tenang untuk menewaskan penjaga gol pasukan OSV Adil Iskandar untuk kali yang kedua pada malam ini. Tolakan ke tengah dirampas oleh pasukan OSV. Percubaan terus dilakukan. Cantik. Jaringan penyamaan. Tidak sampai beberapa minit jaringan daripada Zafrul. Dan akhirnya kelebihan sementara untuk pasukan PSM berjaya dipadamkan oleh pemain ini. Lihat bagaimana beliau Ashraf Fazli yang menyedari ada ruang di sebelah sudut kanan bawah penjaga gol pasukan PSM melepaskan rembatan. Ya, kita lihat satu lagi kualiti yang ditunjukkan oleh Ashraf Fazli. Beliau sempat untuk melihat keadaan penjaga gol di situ dan akhirnya melakukan satu rembatan yang cukup baik untuk terus menerjah jaring seterusnya memberikan jaringan penyamaan penghujung babak yang kedua ini. Bagaimana larian di sebelah kanan, ditutup dengan rapat di situ, tidak dibenarkan untuk melakukan pusingan dan itu menamatkan cerita untuk hari perlawanan terakhir bagi saingan kumpulan A Selangor Champions League 2025. Keputusan masa penuh di arena MBSJ. 2-2 berjaya terukir hasil jaringan daripada Danish dan juga Zafrul, manakala untuk pasukan OSV menerusi Muhammad Khalif dan juga Ashraf di penghujung separuh masa yang kedua sekaligus menutup cerita dan satu mata penting berjaya dibawa pulang oleh kedua-dua pasukan di arena MBSJ.